معين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وفهما مستقيما وهداية للصواب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك خير ما عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وافتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصحة وحسن الخلق وحسن الظن بك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى wastimdaduhu, itu dah wastimdaduhu, dan diambil, dipetik akan dia, akan al-fiqhu, ilmu fiqh ni, minal kitabi, daripada Al-Quran, was sunnati, dan daripada hadis-hadis Nabi, wal ijma'i, dan ijma' segala ulama salaf dan khalaf, min ulama il muslimin, min ahli sunnah wal jamaah. Ada dia. Wal qiyasi, qiyah asy-syar'iyyah. Qiyas syar'i itu apa? Hamlu far'in ala aslin bijami'in bainahuma. Qiyas fil hukmi, fil hukmi fil hukmi syar'iyyah, pada hukum syariat, pada hukum syarak, di hukum syar'i wajib ke sunat, qiyas pengarah lain. Lagi akan datang ada cara dalam usul fiqh kita tu. Tak tahu panjang sangat sini. Wa faidatuhu, ini orang panggil mabadi bagi ilmu fiqh. Wa faidatuhu faidatu ilmil fiqhi, imtisalu awamirillahi ta'ala wajtinabi nawahihi, wajtinabi nawahihi. Dekat tu ya bu. Kita tambah sikit lagi, imtisalu awamirillah ta'ala wajtinabi nawahihi, ala apa dah, mutabiqan lima syara'ahu Allah as-sahihah. Menunaikan, menjunjung titah, menjunjung segala perintah Tuhan dan menjauhkan segala larangannya, alal wajhi sahihi inda syar'i, atas jalan yang benar betul di sisi syarak, di sisi Allah Ta'ala. Nak faham molek buat gamak-gamak kita tahu. Tambah gitu ya, tambah nanti ya tambah kuat sikit. Habis kat tu. Ini dia jalan molek tapi panjang. Panjang ni. Kemarin dia bahas, kita baca siapa kepada ilmu Jibril alal qabi annahu al mutasab. Kharaja ilmul muqallid, fa huwa mustafadun min qaulil ghair. Ilmu muqallid la min adillatil ahkam. Wa qawlu at-tafsiliyah. Di muka surat 14, kita muka surat 14 tu.
Dia ambil ilmu fiqh daripada adillatihil at-tafsiliyah. Nah, al-haqqu annahu li bayanil waqi' la lil ihtiraz. Waqi'i bagi ilmu fiqh ni dah ambil daripada dalil qiraah hadis dengan cara ulasan satu persatu. Nah. Nah, tu dia. Maka itu waqi'i bagi ilmu fiqh. Ha tu. Bukan nak ihtirak pada ilmu lain, ilmu dak. Ilmu fiqh tu begitu, waqi' dia. Ambil bagi tak ada hadis. Ha. Dan wa kaifiyatul akhdhi minal adillah at-tafsiliyah antaqula aqimus shalah amrun. Ha tu. Tu cara ambil dalil. Ayat kata aqimus shalah. Diri oleh muakkad semaya. Dengan aqimus shalah boleh reti kata semaya tu wajib. Cara nak kata wajib tu hudayah ke mana? Ha tu cara hudayah dia tu. Atau at-tafsiliyah. Ha. Antaqula fi aqim antaqula aqimus shalah amrun. Aqimu tu fi'il amma. Ayat kata suruh. Diri oleh muakkad semaya. Tak kala kata wal amru. Yani wa aslul amri lil wujub. Yuntiju aqimus shalah lil wujub. So wala taqrabuz zina. Nahyun wan nahyu lit tahrim. Yuntiju la taqrabuz zina lit tahrim. Karena diharamkan oleh syarak. Wa hakaza. Tengok dah kata. Wa'lam annahu yata'akkadu li kulli talib. Sesungguhnya jadi muakkad, jadi mesti, tak dapat tidak. Lu muakkad sini. Likulli talibin likulli talibin fannin qabla syuru'ihi. Yata'akkadu tak dapat tidak. Disungguh-sungguhkan bagi tiap-tiap pelajar pada tiap-tiap ilmu, bagi pelajar, bagi talib fannin, bagi orang menuntut ilmu, satu-satu ilmu qabla syuru'ihi fi, sebelum daripada masuk cara ilmu tu dengan sebenar, ayatasawwara, bahawa dia menggambarkan, ayatasawwarahu, bahawa menggambar ia belajar akan dia akan ilmu tu biwajh hikmah, dengan jalan-jalan mana pun biar reti ilmu gapo-gapo hak nak cara. Ha tu. Walau bismihi, walaupun kena aku ngaji ni ilmu fiqh, gapo kat fiqh tu. Aku ngaji ni ilmu nahwu, gapo kat nahwu ni. Sulbu dia, isi dia gapo dalam. Kena wi tasawuf kemah benda tu. Listihalati tawajjuhin nafsi, kerana tak boleh ada nak beradak oleh jiwa orang kepada suatu benda tu, nahwal majhul, kepada pihak yang tak tahu pelaikom mana. Ngaji ilmu nahwu gapo kat beda nahwu tak tahu. Ngaji tasawuf gapo kat tasawuf hakikat sungguhnya. Ha tu. Kena tahu benda tu. Datuk ni dia suruh kau tu. Kenapa? Listihalati tak boleh jadi, mustahil. Beradak seseorang, beradak oleh jiwa seseorang kepada pihak yang tidak tahu. Al-mutlaq, padjahil mutlak tak boleh. Wal ahsanu, dan yang terlebih comel, ayatasawwarahu, bergambar ia talib akan dia akan ilmu bita'rifi, kena tahu ta'rif ilmu. Ilmu fiqh ni gapo? Tak ni dia royak dulu. Al-ilmu bi adillatil ahkam. Tu. Tu dia. Liyakuna ala basiratin fi talabihi, supaya adalah pelajar tu belajar dengan cara ada akal fikir yang cemerlang kepada ilmu yang dia belajar tu, tahu kata ilmu ni cara goni. Dia tak aduk dengan benda-benda lain. Kalau dia qiyas pun qiyas yang munasabah, yang hakikat dengan ilmu tu. Tak qiyas ikut si. Ini nyata, tengok. Kadang-kadang qiyas niat dengan nak makan, dapat demo bisa dengar tak? Qiyas niat semaya, buat serupa dengan nak makan tom yam. Niat apa lagi dia? Tom yam ada dah review. Tengok ni kaya. Orang bahasa lain. Kan orang ni tidak tasawuf.
ilmu fiqh, ilmu apa cara ibadat. Walaupun profesor kita tak takut nak kata itu. Karut. Tak reti kiyah, tak reti hukum. Itu dia. Wa an ya'rifa mawdu'ahu, cara gapo ilmu fiqh ni. Liyam taza an ghair, supaya dia beza dengan ilmu lain. Ilmu fiqh bukan usul fiqh. Itu dia ilmu usul fiqh bukan ilmu qawaidul fiqhiyah suku pula. Beza-beza belaka. Liyam taza, supaya dapat beza ia talib tu an ghair, ilmu tu an ghairi. Atamma tamyizin, bias penuh sungguh tamyiz. Kalau nak barulah, kalau nak bahas, nak mujadalah, dia tak pergi luar maudhu', dia tak kerja ikut sih. Kerana dia nak cari hak. Wa amiya di faraya tahu, kesimpulan akhir ilmu kan gapo faedah dia. Duk mana? Wa samaratuhu wa fadluhu. Natijah ilmu ni, kelebihan ilmu ni, liyakhruja anil abas, supaya keluarlah orang pelajar tu daripada sia-sia saja. Tak tahu mereka tak tahu gaib, berat kita tahu. Wa yazdadu jidduhu, dan menambah ia oleh bersungguh-sungguhnya. Apabila dia tahu tu. Wa baqiyatul mabadi'ul asyarah, dan paduluwe bagi segala ilmu yang 10 perkara tu, al-masyhurah, yang dimasyhur. Wa qad nazamaha kulluha al-allamah al-Khudari fi qawlihi. Hak Khudari dia baca yang kana, mabadi ay kulli ilmin hadduhu wa mawdu'un wa ghayatun mustamiddatun masailun. Mabadi ay ilmin kana hadduhu adalah tarikhnyo, mawdu', tempat cara dia, ghayatuhu mustamiddun, ambil mana ilmu ni, petik mari mana segala masalah dalam ilmu fiqh. Yang 4, nisbatun, aduan di antara ilmu lain. Ilmu fiqh dengan ilmu nahwu tu apa beza? Nama dia fiqh, hukum syarak pada ilmu ni apa dia? Kelebihan wadih, asrun, 10 perkara ni. Asrun tu'ad. Habis sekarang tu. Banyak pandai tu nak baca sekarang. Kalau tu hak duk baca tu mabadi dah. Wajtina binawahi, dan menaruh anda meninggal menjauh akan larangannya. Fiqh alal mazhabil imam, atas mazhab bagi imam al-mujtahid, atas mazhab imam al-mujtahid Abi Abdullah, kunyah dia. Nama dia Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu. Apa makna mazhab al-imam Abi Abdullah Asy-Syafi'i ini? Ma dhahaba ilaihi, barang menjalani ia Asy-Syafi'i kepada ma, apa ma minal ahkam. Syafi'i kata gini, hukum syarak ni jalani dia macam mana, apa dia? Fil masaili, pada segala masalah. Habis kat tu. Wa Idris bin Syafi'i bin Muhammad bin Idris. Idris waliduhu. Idris ayahanda dia. Wa huwa, Idris ni Ibnu Abbas, anak bagi Abbas. Abbas anak bagi Utsman, anak bagi Syafi' bin As-Sa'id, anak Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Titih dengan Nabi. Sampai situ. Kemudian Syafi' ni huwallazi nasaba ilaihil imam. Syafi' inilah ialah yang dibasakan kepadanya akan imam. Huwallazi yunsabu ilaihi, ila orang yang dibasakan, yang dinisbahkan kepadanya akan al-imam, Imam Syafi'i tadi.
Apa kata Syafi'i tak ambil situ. Syafi'i ni anak dia tadi. Abah ayah dia. Uthman tu Syafi'i tu yang ketiga. Syafi'i. Nah, Abbas pada Idris Syafi'i, Idris, Abbas, Uthman, Syafi'i. Orang yang kelima. Tak? Tu yang kelima. Hak lain lagi Sa'id Ibnu Ubaid bin Abd Yazid. Abd Yazid anak bagi Hashim bin Abdul Muttalib. Situ dia berhubung dengan Nabi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibni Abdullah bin Abdul Muttalib ibni Hashim. Situ kau ada tak? Satu Nabi jumpa situ. Kita titih dia tu. Wa aslama huwa, dah masuk Islam ia Syafiq. Wa abuhu, dan bapa bagi Syafiq iaitu Sa'id. Wa abuhu Sa'id, Syafiq masuk Islam dengan ayah dia Sa'id pada hari perang Badar. Dia masuk let dulu balik puak musyrikin kan. Kena tahu demo situ masuk Islam. Ini baru cerak dalam kitab ni. Kalau ada jalan lain, hak lain. Nah, hak Datuk ni je tak cerak itu. Tu. Wa wulida imamuna imamuna radhiyallahu, dan dilahir akan imam kita Syafi'ina radhiyallahu anhu sanata khamsin wa mi'ah hijrah, tahun 150 hijrah. Wa tuwfiya, meninggal dunia Syafi'i yaumal jumu'ati, hari Jumaat, salah Rajab, akhir bulan Rajab, tahun arba'in wa mi'atain, tahun 204 hijrah. Habis satu, habis cerita Syafi'i. Pendek sejarah aja, setakat dia royak habis. Wa sammaituhu, dan menama oleh aku akan dia, akan mu'allaf dia ni. Al-mu'allaf dia dah dia sebut bahdan bi qurratil aini, buah mata, bagi ketak mata, benda comel tengok mata tak puas. Bi bayani muhimmati ahkamiddin, untuk menyatakan yang segala yang penting daripada hukum agama, muhimmati ahkamiddin, segala yang penting daripada segala hukum agama. Apa? Intakhabtuhu, aku pilih peti akan dia. Akan dia. Nak rojak mana? Dhamir muzakkar. Tengok dia dulu. Intakhabtuhu. Aku pilih ambil akan dia, aku bunguk akan dia, akan muhimmat. Al-mazkurah, al-mazkuru min muhimmatiddin. Kena rajak pada al-mazkur dia gitu. Karena kalau dia rajak hu tu rajak pada muhimmat, muannah. Intakhabtu, aku pilih akan dia muhimmat al-mazkur min muhimmati ahliddin, yang tersebut daripada segala yang penting-penting daripada segala hukum agama tu. Yang aku pilih akan dia, gitu dia. Aku pilih nak boleh ni, aku pilih ambil dari kitab Al-Fatihah tadi lah. Dia royak dulu tu. Habis kita baca tu sikit, nak tengok sejarah dia. Qauluhu wa wulida imamun Syafi'i. Lepas kita jauh lah nak tengok semula.
Qauluhu wa wulida imamuna radhiyallahu anhu. Ai beranak bi Ghazzah. Di Ghazzah, Ghazzah Mekah ni. Ghazzah Palestin. Ghazzah kapun di Ghazzah di Mekah ni. Tempat umur pada mula pada umur saja di Ghazzah juga. Dan Ghazzah ni kedai besar dulu. Nasi tak ada pergi boleh situ. Tak boleh punggah dah. Ghazzah ni dulu kedai besar benar. Semua ada situ. Jalan ambil di masjid. Masjid orang panggil masjid. Masjid Jing. Di bawah ketak Allah tu straight pergi Sabah ke. Dekat dengan sopa. Pergi ke Sabah situ. Masuk terus dalam masjid. Lepas tu kalau itu belum Bahabis Kapur Ghazzah masuk Gosyasiyah, dia ada jalan naik balik pada sopa kona kiri tu baik gi apa pitu ada jeb besar tadi. Kalau tak ada jeb besar lah kapur. Balik kanan naik Marwah. Kemudian dia tukar jalan mari daripada Hop Makda naik gi masuk kau ni boleh kau narwa kau nak gi kau 6 Syamiah naik kau sopa. Tuan nak ni tu baik Marwah tu baik situ ya. Jadi dulu di Ghazzah dua halau. Dua jalan. 4 buah kereta lalu lah. 4 lain. Ghazzah ni kapal situ. Bukan Ghazzah ni. Ghazzah Palestin bukan. Abdul Muttalib nenek Nabi pun situ juga mati. Itu dah. Satu ulama katanya, kalau setengah orang lain kata Ghazzah tu Ghazzah Palestin tu kata Ghazzah ni ada 2. Tapi hak mana sel ada juga kita pun bukan mati. Ghazzah ni ada 2. Tapi tu Nabi Hashim mati di Ghazzah tu. Kata setengah Ghazzah ni wallahu alam. Waqilah kata setengah mati di Asqalat. Asqalat. Summa humila ila Makkah. Mati di Nuh usung kemudian dibawa Imam Syafi'i. Summa humila dibawa Imam Syafi'i ila Makkah. Mana tengok sini zahir sini. Mati di Ghazzah Nuh. Ghazzah Palestin. Tok Nabi. Hashim tu. Atau Asqalat Nuh. Kemudian dibawa humila dhamir mustatir rajak pada Imam Syafi'i. Wa humila dibawa Imam Syafi'i kepada Mekah. Wa huwa padahal Imam Syafi'i kita bawa ke Mekah umur 2 tahun ibnu sanatai. Wa nasya'a biha besar di Mekah. Wa hafizal Quran dan mula hafal Quran lah ia Imam Syafi'i akan Al-Quran. Wa huwa padahal ketika dia mula hafal Quran tu Ibnu sini umur 7 tahun mula hafal Quran. Dan seorang laginya Muwatta. Hafal Muwatta bagi Imam Malik umur 10 tahun. Dan dia mengaji ilmu fiqh wa tafaqaha, ngaji ilmu fiqh guru dia ala Muslim bin Khalid mufti Mekah tu. Mufti Mekah. Al-Ma'ruf mufti Mekah ni bizanji. Dia orang lain nuasa maghribi dah. Zanji hak terbakar dia ni. Li shiddati syukratihi. Zanji. Karena sangat-sangat apa? Sangat-sangat bersungguh setiap dia ilmu pengetahuan ibadat apa. Bahawa zanji ni nama zanji tu bimbabi asma'il abdad. Nabi. Habis. Lepas tu wa uzina lahu. Tak yang ngaji fiqh Datuk ni dengan sungguh-sungguh dan diizin bagi Syafi'i fil ifta' jadi mufti dah. Pada umur 10 tahun
hafal muwatta. Tak alih buat apa lagi, semula hari ingat muwatta habis. So kejap besar lah. Diizin baginya pada memfatuakan akal hukum masalah. Umur berapa? Wa huwa ibnu 15 sanatan. Umur 15 tahun jadi mufti. Pasal dia Datuk tadi Muslim bin Khalid tu dia. Yakin dah. Nah. Mata. Ma'annahu serta bahawasanya Syafi'i ini nasya ayatiman, hidup dengan yatim, hidup dia fi hujri ummihi, dalam kawalan lemuk saja, ayah meninggal perkara. Hidup dengan bondo aja. Fi qillatin minal aish, duduk dalam orang yang seking, kurang makan minum, hidup baik. Nah, dia tak kerja. Habis. Fi qillatin minal aishi, dan daripada kekurangan cara kehidupan, wa dhiqi halim, sepi keadaan hidup, tak belah ke mana saya tak usah nak teriak ke dia orang cara ni. Nah, aling gitu mu makan berapa cukup. Nah, hal mana pakai ye pun nak buat pakai ye raya setiap kali tak urut ni. Dhiqi halim wa kana fi sibahu, dan adalah ia Syafi'i waktu kecil budak yujalisul ulama, duk kali dengan ulama macam ulama tu ulama ni. Ada makan tak ada. Wala apa? Wa yaktubu ma yastafid, nulis barang adab edah. Duk dengan ulama royak apa tulis. Tulis mana? Ketah ke apa? Fil izam. Ambil tulis kipah natah, tulis taruh situ. Tengok tak cacuk. Sudah tarikh tak situ. Nombor 1 2 tulis. Wa nahwiha, dan umpama itulah gapo benda hak jadi keping molek, bersih kau ambil waktu tulis. Hatta mala'a minha khabaya, hingga penuh daripada minha minal maktubat, daripada yang ditulis oleh Masyu'in tak dalam bekas bilik, dalam bilik khabaya, bilik kosong. Habis penuh gitu, penuh tulis saya dia tu, tulis satu itu penuh. Dari mana tak tahulah. Sumarah ila, kemudian dia pergi pada duk Mekah besar sikit lagi, muat ingat dah. Musafir pergi kepada jumpa dengan Imam Malik bil Madinah. Wala zaman, duk sekali Imam Malik muddatan, satu ketika. Mana kita lihat sini. Sudah situ besar-besar kagak sikit, qadima Baghdad, dia pergi ke Baghdad. Bila pergi Baghdad? Sanata 95, tahun 95. Dia beranak dia faham apa? Tak ingat dah. dia beranak tadi. Itu dia. Tahun di sini tahun 95. 150 tak? 95 200 195 jegi 150 umur 40 tak? 45 cilik dah tu. Fa aqama biha, diduduk sana, mungkin sana 2 tahun, sanatain. Wajtama'a alaihi ulama'uha, dan berhipunglah, pakat tupulah ke atas Imam Syafi'i oleh ulama'uha. Ijtama'a alaihi, orang pakat berhipung mari tupu dia. Dia pergi duduk sana, orang pakat tupu kat atas Imam Syafi'i oleh ulama'uha. Ulama apa dah? Ulama Baghdad. Wa raja'a katsirun minhum an mazahib, dan kembalilah oleh teramai daripada mereka itu pada ulama daripada segala mazhab kanu alaiha. Tinggal habis mazhab dia dulu, turut mazhab Imam Syafi'i. Raja'a katsirun minhum an mazahibi, an mazahiba, daripada segala mazhab yang kanu alaiha. Raja'a kembali ila mazhabihi, pada mazhab Syafi'i. Wa sannafa kitabahul qadi, wa sannafa biha, dan menyusunlah Imam Syafi'i akan kitab dia panggil Al-Qadim. Hak ni dia panggil kaum Qadim ni, kaum hak mula-mula dia hidup di Baghdad.
Summa ada ila Makkah. Kelik Mekah pula lepas pada tu. Wa aqama biha muddatan, tak ada orang mana. Duduk di Mekah pula satu ketika. Summa ada ila Baghdad. Kelik pergi ke Baghdad pula. Pada tahun Tamanin wa Tis'in. Pada tahun 98. Nah, 198 lah tadi. Dia nu. Khamsin wa Tis'in. 195. Gigi ni duduk 3 tahun 98. Tahun 98, 198. Duduk di Baghdad. Summa kharaja, lepas pada Baghdad ila Misr. Baghdad, pergi Baghdad, susun buku recording dia. Tahun 198, 3 tahun dari sana. 95, 96, 97, 3 tahun. Dah. Balik mari Mekah. Duduk di Mekah tu seketika. Summa kharaja ila Misr. Tubik pada Mekah pergi ke Mesir. Falam yazal, maka senantiasalah syariat ini nasyiral lil ilmi, menabur ilmu, mengajar semacam, mulaziman lil istighali bijami'iha, ketetapan untuk bersibuk dengan menghipun akan dia akan al-ilm, bijami'iha al-atiq, dengan jamek Mesir. Masjid jamek Al-Qahidah Mesir tu. Duduk situlah dia, tak ada pergi ke mana. Duduk kelas sikit tu. Summan taqala ila rahmatillah. Kabar tu lepas tu lah baru kembali kepada rahmatullah, mati di Mesir. Wa huwa qutbul wujud, dia panggil titik bulat bagi segala yang ada, bagi wujud. Mati yaumal jumu'ati, hari Jumaat, salah Rajab, akhir Rajab, habis Rajab itulah. Sana tahun mati dia sanata arba'in, pada tahun 200, tahun 204 Hijrah. Itu dia. Tengok apa tahun mu? Tahun arba'in wa mi'atain, 204. Tengok apa tahun dia. Wadu fina, dan dikubumikan Imam Syafi'i, kubur dia bil Qarafah, ba'dal asri, hari Jumaat, min yaumihi, hari mati hari Jumaat. Wa antashara ilmuhu, dan bertaburan segala ilmunya fi jami'il afaq, setiap pelosok dunia, selak pihak. Wa taqaddama 'alal a'immata, dan terdulu mendului dia atas segala-gala imam kalau dia masalah khilaf, talih dia kuat. Wal wifaq, rilah dan sepakat, dialah dalil banyak. Wa alaihi hamlul hadis al masyhur, dan atasnya baik Imam Syafi'i ditanggung hadis masyhur alimu Quraisy. Hadis masyhur Nabi kata alimu Quraisy, orang alim daripada keturunan Arab Quraisy, yamla'u, memenahi tibaqal ard, segala persuk bumi. Hadis ni orang tanggung kata Imam Syafi'i ni. Hak Nabi kata lama dah sebab 2 tahun. Satu tahun baru timbul. Maka semua ulama kata hak Nabi sebut kata alimu Quraisy yamla'u tibaqal ardi. Ilman, dan sebab ilmu. Orang alim Quraisy menabur seluruh pelosok bumi akan ilmu. Kena tak Imam Syafi'i dah. Ulama pakai sepakat kata gitu berlaku. Li'annal kasratu wal intishar, karena banyak dan bertaburan ilmu fi jami'il aqtar, pada setiap benua, setiap negara di atas dunia. Lam yahsula, tidak hasil kedua-duanya banyak ilmu dan bertaburan ilmu fi alimi Quraisyin, daripada orang alim pada Quraisy. Supaya Syafi'i tak ada. Nabi seorang ya. Orang lain tak ada. Tahu ni. Qal a'immah, berkata segala imam-imam, wa minhum, dan setengah daripada mereka itu daripada alim Quraisy, al-Imam Ahmad. Itu dah.
Hadzal alim, ini alim Imam Ahmad ni. Huwa Syafi'i, ialah Syafi'i juga. Wa kana radhiyallahu anhu. Dan ada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Yuqsimul laila, bagi malam. Malam semua tu dia bagi waktu 3. Ala salasati aksa. Sunusul lil ilm. 1/3 pada malam untuk mengajar semata cara hak ilmu. Wa sulusun 1/3 lagi lis salah semaya malam. Wa sulusun lin naum 1/3 tidur. Kalau malam 12 jam, 4 jam sekarang. Tak ada sia-sia dulu. Tidur tak sikit juga kali tu. Bagi 3, 1/3 hanya juga. Kalau malam 12 jam, 4 jam tidur. Untuk malam. Kemudian katanya wa yakhtimul Qur'ana. Khotek Quran baca fi kulli yaumin. Nak mana masa kita kata tak ada bohong sungguh kita ni. Khotek Quran. Kita kata tak ada, baca sejuk tak ada. Allahu akbar. Marratan. Wa yakhtimu fi Ramadan. Malu ni. Khotek Quran dalam bulan Ramadan 60 marratan. Tiap-tiap bulan Ramadan 90 kali khotek. 2 kali sehari. Subuh tanpa asar kali khotek. Ngorek subuh sekali khotek. Tapi tu Syekh kan kata, bacalah sejarah orang Melia ni biar tahu. Mu tak boleh sebab dia apa biar tahu. Falahun kamu dapat kemenangan ni. Syukur dia boleh wujud dah, boleh pahala lah kita. 90 kali tengok molek ni tempat ronyok ke kita ambil sini. Dia nak baca macam tu tak ada pasal dah, tak ada ni. Kullu zalika, semua 90 kali khotek Quran boleh puasa tu makna seo fi shalah. Dalam semaya berlaku. Masya Allah. Wa kana radhiyallahu anhu, dan adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yaqulu ma syabi'tu, tak biasa kenyai beking orang panggil. Kenyai sungguh dah lah. Bukan lapar meteh jalan tak. Tak biasa kenyai benar makan. Cuma ma syabi'tu bukan lapar. Bila lapar tapi tak kenyai pun kita tidak. Tak cukup nasi sabur setengah pinggir. 3 tu kenyai. Dia setengah pinggir ya. Tu dia. Hilal laparnya. Ma syabi'tu munzu 16 sanatan. 16 tahun dia tak biasa makan kenyai perut dia. Makan hilal lapar je. Pasal apa? Boleh dia tak makan kenyai lah masa 16 tahun ni. Li'annahu, kerana bahasanya syab'u tu kenyai tu yusqilul badan, memberat ia akan timbangan tubuh. Dia makan kenyai berat. Tak mau dah. Satu, berat badan, wa yuksil qalbah. Jadi kerah hati. Yuksil qalb. Apa? Yuksil qalbah. Kenyai tu mendegay hati. Jadi hati jadi degay. Bukan degay dengan orang, degay malas buat amal itu semua. Wa yuksil qalb wa yuzidul fitnah wa yuzidul fatanati, menghilangkan cergah cerdik, jadi bodoh makanya semua. Wa yajlibun naum, nak tidur semua, menarik akan ketiduran. Wa yud'ifu sahibuhu anil ibadah, dan membawa pada lemah beribadat orang makan kenyai semua. Wa ma halaftu billahi fi umri, aku tak biasa bersumpah dengan nama Allah dalam hidup aku semua. Daripada kecil sekat pandang kecil orang tak pakai wafat, tak biasa aku bersumpah gapo-gapo. Dia kata wallahi kau tu ni tak ada. Betul-betul gitu ya.
Sumpah takkid ke wallahi itu sebagai Arab tak ada biasa sebut kata wallahi dia kata Hawi kita begitu. Tidak biasa sumpah la kadziban wala sadiqan. Hak bagi bohong ke hak sungai tiba dia tak biasa sumpah. Habis wasu ila radhiyallahu anhu, tidak ditanya akan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu an mas'alatin, daripada satu masalah. Fasakata. Maka dia orang tanya pak dia duduk. Faqilah lah orang tanya dia. 5 la tujib. Kenapa engkau tak jawab orang tanya? Faqala hatta a'lamul fadla fi sukut. Supaya aku mengetahui akan kelebihan pada diriku au fi jawabi. Aku nak jawab ni boleh pahala atau tak boleh pahala gitu. Dia bapak tanya masalah tak ada peng selalu dak. Walaupun boleh jawab, erti dulu. Mikir dulu. Dia ni jawab ni nak bakar kau, nak lagu mana kau, gapo benda tengok. Kalau nampak tak ada boleh pahala tak saya jawabnya. Tu mana kata aku nak jawab. Apa? Aku tahu kelebihan pada dia aku atau jawab aku. Habis. Wa kana radhiyallahu anhu. Lagi sikit hari ni nak tahu kemat Syafi'i ni. Mujabud da'wati, diperkenankan segala doa. La ta'rifu lahu kabiratun. Bukan. Diperkenankan akan seruan. Orang panggil apa-apa dia terima. Dia tak tolak. La ta'rifu lahu kabiratun wala saghiratun. Tidak mengetahui bagi Syafi'i orang ni budak, orang ni besar, kalau dia menjemput ada masa dia tak tolak. Tak kata budak deng dia nama budak tak. Di situ kata orang lagi, walaupun orang tak pandai kita ngaji, dia tak pandai berdoa apa, dia hajar, dia terima, dia nak dia juga. Ikut sama dia tak tolak kanak-kanak orang. Wa min kalamihi radhiyallahu anhu. Cuma kau cek amal. Cakap pada dia, amit tu maqami fa arahtu nafsi. Aku berhenti mati ke tomok aku nak gitu nak gini. Supaya nak rehat dia aku. Nak betul dia pakai tak sama mikir, tak ada nak. Buat bagian depan. Fa innan nafsa ma tama'at tahunu. Karena nafsu kita manusia ni selama dia tomok hina. Wa ahyaitul qunu'a wa kana mayyitan. Aku berhidup akan cukup pada qanaah. Wa kana mayyitan. Padahal adalah ia. Qanaah tu mati, tak ada perkara. Fa fi ihya'ihi ardi masun. Pada menghidupkan qanaah tu kemaluan maruah dia aku dipelego. Kena nak orang ikut sih. Amal ada bagi ada. Iza tami'a bi yahullu bi qalbi abdun, apabila tamak yang menempati pada hati, pada bi qalbi abdin, yang menempati pada hati seorang hamba, illatuhu muhanatun, penyakitnya hina. Wa alahu dah kediengok jadi lekeh. Tu dia orang tamak. Ni doa dia. Pakat tulis ambil dah. Wa min doa wa min ad'iyati. Doa dia ni. Doa hak macam yang dia baca. Allahumma mnun alaina bi safa'il ma'rifah. Berbagai molek. Wahab lana tashihal muamalah. Kurniakanlah ke atas kami ya Allah dengan bersih makrifah. Berilah kepada kami membaiki, memolek akan muamalah fima bainana, di antara kami sekalian, wa bainaka, dan di antara engkau ya Allah. Dengar kata kepada Allah ala sunnah, atas mengikut sunnah Nabi. Warzuqna sidqat tawakkul, rezekikan akan kami ya Allah akan benar menyerah ke atas engkau ya Allah. Wa
nazzanni bika, dan kurnia akan kami akan elok sekor sentiasa dengan Allah Ta'ala. Wamnun alaina bikulli ma yuqarribuna ilaik, kurnialah ke atas kami akan tiap-tiap barang yang hampir ia akan kami kepada engkau, makrunan serta menyertai bi'awafid darain, dengan keapiatan dunia dan akhirat, ad-darain, bi rahmatika ya arhamar rahim. Itu doa dia. Tulis mulai ambil baca buat amal. Kali jadilah kata dulu banyak dah. Kita baca ni sikit. Wa hadza syarh, dan ini syarah minal kitabi, dan baru mula ini syarah ma'khulun atau mangkulun, ini syarah dipetik atau mustamaddun dipetik minal kitab minal kutubil mu'tamadah. Ini syarah ni dipetik atau dinukilkan daripada minal kutubi, daripada segala kitab yang mu'tamadah, yang dipegangi dalam mazhab Syafi'i. Li syaikhina, bagi guru kami, khatimatul muhaqqiqin, bagi guru kami, segala kitab yang dipegang bagi guru kami, tunggu dia pegang kitab ni lah. Siapa dia guru kami? Khatimatul muhaqqiqin, yang terakhir orang yang muhaqqiq pada segala ilmu, lebih lagi mereka. Siapa dia? Syihabuddin, nama tu guru dia. Ahmad, tu alam kunyah, alam laqab dia. Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Dia ambil kitab, ambil ada mana saja. Ada mana pergi kitab apa dia tu kitab tu. Dia anak murid bagi Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa baqiyatul mujtahidin, dan yang lain-lain lagi. Wa baqiyati atas pada Syekhina Ali wali baqiyatil mujtahidin, dan yang tinggal-tinggal lagi daripada ulama mujtahidin. Siapa dia? Misli wajih, atau mislu huwa baqiyatul mujtahidin itu supaya Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyad Az-Zabidi radhiyallahu anhuma. Wa syaikhi, dan guruku, wa syaikhi, dan guruku, wa masyayikhina, wa syaikhi masyayikhina, dan guruku bagi sekali guruku. Tu guruku pun guru ni juga, dia jadi guruku juga. Mana ngaji yang mana, ngaji yang tu pula. Wa syaikhi masyayikhina, dan segala guru dan guru aku bagi segala guru aku, yaitu Syekhul Islam, yaitu Syekhul Islam. Siapa dia? Al-Mujaddid, mujtahid mujaddid. Al-Mujaddid ni Syekhul Islam Al-Mujaddid Zakaria Al-Ansari. Okey, guru dia juga. Wal Imamul Amjad, dan guru yang bijak, Al-Amjad, yang bijak, yang pandai. Kita diambil kata-kata dari mana ya? Al-Amjad Ahmad Al-Mazjad, Ahmadul Mazjad Az-Zabidi rahimahumallahu ta'ala, wa ghairihim, wa ghairuhum ka ghairihim. Ada? Ada. Wa ghairihim, baca ghairihim atas yang belakang. Dan lain-lain pada mereka yang tersebut tadi, min muhaqqiqi, daripada segala ulama yang muhaqqiq. Apa makna muhaqqiq? Al-muhaqqiq ni ulama isbatul dalil, isbatul masalah bid dalil. Itu dia. Itu muhaqqiq.
Mari salah apa ada dalil semua, bukan kejap. Bapak ingat gitu dah. Dan isbatud dalil bidalil. Dengan dalil ayat Quran hadis. Lepas tu kalau mudaktik isbatud dalil dengan dalil. Dalil ni ayat ni, ayat lain bagi tafsir tu pula. Atau hadis ni bertafsir tu pula. Itu orang panggil tadqiq. Min muhaqqiqi, dari ulama muhaqqiqi al-mutaakhirin. Hal kada aku tu mu'tamidan ni jadi ha pada dhamir mustatir. Tadi denung tadi. Pada daripada dia intakhabtu, hal kada aku nah tadi mu'tamidan, aku tulis tu hal kada aku mu'tamidan ala ma jazama bihi, atas bagai yang menegas dengan dia. Mu'tamidan halum min at-ta' fi intakhabtu tadi. Aku pilih tu hal kada aku berpegang ala ma jazabihi, atas bagai yang menegas dengan dia oleh guruku al-madhhab. Ma jazabihi syekhun al-madhhab, guru kami yang bermadhab, yang mazhab Syafi'i war Rafi'i, dan Imam Rafi'i, Fan Nawawi. Habis fa muhaqqiqul mutaakhirin, maka segala ulama muhaqqiqin mutaakhirin dia turut belaka radhiyallahu anhu. Rajian atas pada tuhu tadi, hal kada aku harap mir rabbinar rahman, daripada Tuhan kami yang Maha Murah, an yantafi'a, bahawa memberi manfaat ia Rabbunar Rahman bihi, dengan dia al-azkiya'a, akan orang yang cerdik, al-anqala, tafsir bagi asya, orang yang berakal cerdik. Wa an tuqarriba bihi, dan bahawa engkau ya Allah memperdekatkan dengan dia, ai bisababihi, dengan sebab buku dia ni. Aini akan ainaya boleh, akan mata, buang biji mata saya gadan, besok hari, iaitu hari kelak, hari yaumul akhirah, bin nazari ila wajhil karim. Minta buku dia ni jadi sabak bagi dapat melihat akan zat Tuhan yang maha mulia. Tak ada surah banyak lah. Bukratan, dapat tengok huhai di akhir esok, bukratan wa asyiya, pagi teh, amin. Habis babus salah. Jadi dah ngaji pondok itulah masuk tu, baca bab-bab ni ambil maksud dia. Babus salah. Mana kita baca ni sikit, ambil berkah ni hari ni. 2 bulan Rajab lagi. Mudah-mudahan jadi itu. Hasyiatud Dumyati ala syarhil waraqat lil allamah wal hibrul fahamah wahidu asri wa fariduhu Syekh Ahmad bin Muhammad ad-Dumyati ala syarhil waraqat fi usulil fiqh. Bagi Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Tunggu tak ni? Tunggu Jalaluddin Mahalli, tunggu tuai kitab ni. Yang anak ni. Waraqat ni. Syarah di balik atas. Di tepi tu. Habiskan. Anak muka 5, muka 1 duduk mana? Tak ada. Tengok ke tak? Tidak. Dia ni tak ada, kita ada juga. Ni muka 5, negak taklid. Malu. Tak ada dia tengok. Ni. Dah kena kata kelik tukar tu. Tukar ni. Apa gitu. Ni bagus. Dengar apa? Jangan corang. Tu baru ya. Kita baca tebuh tepi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif wal muallif rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Tuhan yang amat murah lagi amat mengasihani. Amma ba'du. Adapun kemudian pada itu kami bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tak ada. Nah, selawat Nabi tak ada. Ini satu kemusykilan dalam syarah dia ada. Nanti lu syarah kita baca. Dengar. Kata dia, amma ba'du, adapun kemudian pada bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dia baca tak ada catat, kita tak situ. Nah. Selawat boleh baca tapi tak ada catat. Tak boleh ni ya. Fa hadhihi waraqatun. Ining bibar apa lambaran. Qalilatun, lambaran yang sedikit, berapa lah kertas aja kita. Tas kami yang mengandungi melekapi ala ma'rifati, yang mengandungi di atas mengenali fusula ala ma'rifati fusulin, atau mengenal bibar apa bahasa min usulil faqih, daripada ilmu usul fiqh. Yuntafa'u biha, yang dapat manfaat dengan dia, dengan waraqat ni, dengan berapa lambaran kertas ni, al-mubtadi, oleh orang baru belajar, wa ghairuhu, dan orang baru belajar pun, orang pandai pun nak tarikh pendek-pendek dah ni pandai dah. Jangan buka kitab besar. Tilka, selalu dah masalah cerita dah ni. Bermula demikian. Tilka tu isyarat. Nak raja mana? Lafa usul fiqh. Tilka, wahai pelajar. Kelimah tu, tilkal kelimah. Kelimah tak ni, mana? Kelimah usulul fiqh. Tahu ada tu? Usulul fiqh tu apa? Kata tilka. Maknanya bayanu tilka, bermula kenyataan demikian. Apa demikian? Usulul fiqh. Ai tilka lafz usul fiqh. Lafaz usul fiqh itu muallafun, disusun usul al-fiqh min juz'aini mufradaini, daripada dua juzuk yang berasingnya, yang satu-satu. Usul satu perkataan, al-fiqhu satu perkataan. Capo wa usulul fiqh. Dia kata muallafun, bersusunnya daripada dua juzuk yang berasingnya, yang tunggal. Satunya usul. Usul lagi di pokok umi. Fiqh bah. Umi bah. Itu mu'allafun min juz'ain. Mufradain ai min afradil muqabil litarkib. Daripada segala-segala lafaz mufrad yang menerima bersusun. Nah, Zaidun, Muhammadun, Abdullah, Abdul Hakim, Abdul Samad, mufrad. Qama, daraba. Nah, boleh jadi boleh jadi ame bagi segala isim. Kalau gitu, isim mufrad sama mufrad boleh susah. Ulam Zaidain. Nah, tu dia. Madinah tu Kelantan, Bandar Kelantan. Boleh tu. Madinah tu sah, Kelantan sah. Orang panggil lafzun. Apa dah? Laf kali itu usulul fiqh, susun kata itu daripada dua juzuk yang mufrad. Satunya usul, yang dua mufrad. Apa pasal dia bahas itu? Takut kata usul fiqh itu satu kata nah, satu kata yang tidak ada arti, maka usul fiqh itu apa benar? Min afradil muqabil litarkib, daripada satu-satu kelimah yang terima ususan ni. Lal jam'u, bukan kelimah jamu, wal mu'allaf. Habis lal jam'u, habis kata bukan jamu, wal mu'allaf.
Wal mu'allafu yu'rafu bi ma'rifati ma ulifa minhu. Dan yang disusup, nah, dikenal dengan mengetahui barang yang disusup daripadanya. Lapap susup nak reti usul dengan fiqh, kena reti lafaz usul apa makna arti. Fiqh apa arti? Tu kata wal mu'allafu yu'rafu, dikenalkan benda kata yang berusul ni seperti usul fiqh tu. Bima arifati ma ulifa minhu, dengan kenal kalimah yang disusun menjadi usulul fikih, kena kenal usul, kena kenal fiqh. Kita di fikih ada nak ngaji usul fiqh kena kenal dulu. Nah, habis kat tu dah. Pala asul di situ. Tengok dalil sana. Itu syarah tepi tu kena dalil kita baca tu. Tapi hari ni taklah, mula ni dulu. Habis kat tu. Qauluhu, nah. Apa dah? Warakatun qalilatun tashtamilu ala ma'rifat. Tashtamilu tu mula jadi sifat atau khabar yang kedua. Hadhihi warakatun tashtamilu, jadi sifat bagi warakat boleh. Atau jadi khabar yang kedua bagi hadhihi. Au istinafun atau tashtamilu istinaf ai tahtawi wa tastalzimu. Meliputi dan melazim. Bermakna kata warakat yang lazim, yang meliputi dia mengandungi fusul anwa'ul masail. Ketika nak pergi fusul, yang ni akan fusul akan berbagai-bagai masalah. Wa summiya kulli naw'in faslan, dinamo tiap-tiap bagai kata satu pasal pula, maka dikatakan fusul. Ling fisalihi an ghairi. Qauluhu min usulil fiqh. Ai lafzun. Tak apa lagi, tak apa lagi. Min usulil fiqh, daripada usul fiqh. Min usulil fiqh ni sifat bagi fusul. Satu pasal daripada segala pasal ilmu fiqh. Pasal bagi fiqh. Ai kainatun tilkal fusul min jumlati usulil fiqh. Pasal dia sebut ni segala masalah daripada ibarat apa usul umi bagi fiqh. Ai ba'dul fanni, setengah daripada ilmu al-musanna al-musamma dinamakan bihadzal ismi, nama usul fiqh. Makna fiqh lain, makna usul lain, tapi campur sekali bagi ilmu usul fiqh. Wal muradu biha bi apa? Usul tu, usul fikih tu. Asal fiqh tu dikanak kira al adillatus sam'iyah, dalil yang boleh dengar membaca daripada Quran dan hadis, tu usul fiqh asal dia. Ilmu nak tahu, ambil hukum di dalam hadis Quran. Dia. Wal muradu biha bi usulil fiqh ni, umi fiqh ni ialah dalil sam'iyah daripada Quran dan hadis dan ijma'. Dalil min haitsu isbatul ihkam, dalil daripada segala nak menyabitkan segala hukum. Maya wajib, puasa wajib, haji wajib, zakat wajib. Zina haram, nikah dua beradik haram, talak dan lain-lain lagi. Nah, kalau hukum isbatul ahkam biha bi tariqil ijtihad, dengan jalan ijtihad. Lagu mana dia mau ijtihad? Mana? Tapi kata dia kata tadi yuntafa'u biha ni. Usul fiqh yang dia manfaat dengan dia warakah dia ni, kitab kecil dia ni. Al-mubtadi'u wa ghairuhu. Tengok makna yuntafa'u biha al-mubtadi'u wa ghairuhu
intifa'ul mubtadi'i, mengambil manfaat oleh orang baru belajar biha, mengambil manfaat orang baru belajar dengan kita ni yakunu bitta'allumi, dengan belajar, dengan orang baca orang reti. Wantifa'u ghairuhu, manfaat oleh orang ngaji lama dah bitazakkuri wa muzakarah, baca reti hak kita belajar dah tu. Baca kitab ni tengok kitab ni, nak ambil kaedah ambil kitab ni. Lima indahu, kepada barang yang ada dalam kitab ni, au bijam'ihi. Usulul masail, dah boleh nak himpun segala masalah nak itu baik nak reti, tengok kitab ni orang tak pandai dah, orang tak pandai belajar. Usulul masail katsirah al mutasyattitah, yang duk berata-rata, ambil capur ni masalah ni masalah ni masalah ni. Fi zihnihi, yang duk bercampur gaul, duk berkelerok dalam fikiran, ambil kaedah usul ni tulis taruh jadi teratur bi ibaratin mukhtasah. Kalau gitu masalah dalam ni dia kutip-kutip mari hak dia ingat, tak pasal buku, tak guna nama, dia menok masalah apa tengok dalam ni pokok mula-mula. Tu dia. Jadi bila usulul fiqh bi qarinatil ikhbar telah belah kami kata habi fal aslu alladhi huwa mufrad juz awal wallahu a'lam. Tengok dia surah nak reti ilmu usul fiqh, dia suruh buat gitu. Kita dulu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. Rabbana wa atina ma wa'adtana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana atina